Hai semua, dalam video kali ini saya nak cuba mi segera baharu ya. Di mana perisa yang saya ingin cuba dalam video kali ini adalah dari Mami Chef ya. Dan perisa yang saya akan cuba dalam video kali ini adalah mi segera perisa Wagyu. Mi segera ini adalah mi segera bok noodle ataupun mi bok lah. Mi bok tu sangat-sangat popular di Thailand ya. Memang biasa boleh dibeli dekat Thailand lah. Dekat kedai-kedai jalanan tu, kedai-kedai dekat itu river atau itu sungai dekat Thailand. Memang banyak dijual dekat sana. Adakah ia sedap dengan Wagyu? Adakah bok noodle ni sedap? Kena cuba baru tahulah. Sebelum saya bermula, jika anda belum subscribe channel saya, subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Jom kita mula. Pertama sekali, mari kita tengok dia punya luar packaging ya. Ia adalah edisi terhad. Anda boleh nampak dekat situ ya, edisi terhad. Dan dalam tu dia disertakan dengan sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran tu daun bawang dekat situ. Nak rasa itulah, rasa mi bok ataupun bok noodle yang otentik lah, sama seperti Thailand. Dan anda boleh nampak dekat gambar tu, wah menarik. Ada tauge lah, ada rasa ala-ala Thai pula. Macam ada Wagyu dia dekat situ. Buatan ni adalah halal sebab buatan Mami kan. Dalam tu ada 4 pack. Dan saya beli dengan harga RM7.50. Tetapi lah, saya tahu anda boleh beli dengan harga yang lebih murah ya. Harga ni saya beli sebab tu mi segera yang baharu dan saya tak nak cuba. Di luar sana mungkin RM6 lebih je lah. Dan cara masak pun senang saja. Masukkan mi segera ke dalam 350ml air yang didih dan masak selama 3 minit. Lepas tu tambah sos perenca, lamuan tambahan dan kacau perlahan lah. Lepas tu boleh makan dah. Mari kita bukakan ya dan tengok apa yang ada di dalam ni ya. Dalam tu ada 4 pack. Saya keluarkan salah satu pack. Mi segera edisi terhad. Mi segera ni sangat-sangat baru ya. Baru saya nampak. Mari kita tengok dalam tu ada apa ya. Dalam tu ada dia punya sos bok noodle, mi bok. Ada daun bawang, pack sayuran dan juga mi segera ya. Ini dia mi segera. Dalam tu memang hanya ada 2 benda je. Ini adalah pack bok, sos bok noodle dan juga ini pack sayuran, pack daun bawang ya. Mari kita bukakan dan tengok ya, daun bawang ke tak. Ya, dalam tu memang daun bawang dari situ. Mari kita masakkan. Untuk masak mi segera ini, kamu masakkan mi dalam air panas sebanyak 350ml lah. Dan masak selama 3 minit. Selepas tu baru tambah sos dan juga daun bawang lah. Dan kacaukan secara perlahan-lahan. Dan boleh hidangkan dia. Jom kita masakkan mi segera ini ya. Sementara kita tunggu mi segera tu masak, mari kita tuangkan ramuan-ramuan tambahan. Untuk daun bawang. Ini dia sup daun bawang. Sup daun bawang ya. Dan juga pack sos ya. Sos bok noodle. Dalam tu ada bau lembu. Bau yang wangi ya. Macam bau bok noodle. Mari kita bukakan dan tuangkan semua. Ini adalah jenis paste ya. Okey. Dan kita masakkan mi. Semasa masak tu kacau-kacau lah.
Ini je. Mari kita masakkan mi ya. Dan selepas tu mi pun sudah selesai ya. 3 minit sudah berlepas dan mi seger Mami Chef pun sudah siap. Saya baru saja tuangkan ke pinggan saya. Mari kita kacaukan. Bila dah kacau tu, warna pot noodle tu dia akan keluar lah. Warna signature dia. Sebab ini kan paste, so senang sikit nak kacau. Adakah ia sedap? Pekat juga warna sup dia. Mari kita cubakan sup dulu. Kuah dia. Sangat-sangat wangi ya. Cuba dulu. Rasa tu berempah. Sangat-sangat sedap. Sangat-sangat berempah. Tapi ada tak rasa wagyu? Saya rasa tak ada. Tetapi rasa berempah, rasa yang kuat tu memang ada. Memang sangat-sangat sedap. Mari kita cubakan bersama mi ya. Sangat-sangat kuat dia rasa dia. Okey, cuba dulu. Rasa kuah tu memang kuat, memang sangat sedap dan sangat lezat. Jika nak cakap lah, mi segera ni mi segera yang agak sedap lah bagi saya. Untuk Mami Chef ni, dia punya perisa kari pun sedap sebenarnya. Perisa tom yum dan juga perisa shiitake mushroom tu pun sedap sebenarnya. Ini pun agak sedap ya. Seperti yang saya expect lah. Rasa tu sangat-sangat berempah ya. Dan sangat sedap. Anda tengok kuah dia. Tak tahu anda nampak tak kuah dia. Macam minum sup yang berempah lah. Jika anda guna sup ni untuk buat sup berempah kan, orang tak tahu kamu guna mi segera punya sup untuk buat sup rempah. Sedap ya, sangat-sangat sedap. Jika anda rindu mi segera ataupun mi pop ataupun bok noodle lah, bolehlah beli mi segera ini ya. Saya tak tahu sedap ke tak sebab saya memang tak pernah makan bok noodle. Tapi mi segera ini mi segera yang memang sedap. Jika anda tambah daging lah kan, lagilah baik rasa dia ya. Dan saya rasalah ini saja dalam video kali ini. Jika anda suka video kali ini, boleh kongsikan video kali ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya lah untuk video-video yang saya akan membuat naik dari semasa ke semasa ya. Jangan lupa untuk beli mi segera ini di kedai yang berdekatan dengan anda ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!